Anda impikan untuk menunaikan haji tetapi simpanan masih belum cukup. Duit anda habis sebelum sempat terkumpul. Anda ingin tahu satu teknik yang mudah, konsisten dan bebas stres? Gunakan kaedah simpanan auto debit account gap Public Gold. Dengan teknik ini, anda boleh tetapkan jumlah tertentu. Contohnya RM500 sebulan dan sistem akan membantu membuat tolakan dari akaun bank dan simpanan akan dimasukkan ke dalam akaun emas anda secara automatik setiap bulan. Katakan anda adalah golongan B40. Anda boleh target untuk dapatkan 10 dinar sebagai dana untuk menunaikan haji. Simpan RM500 sebulan selama 4 tahun, anda akan dapat kumpul sekitar 42.5 gram emas di akaun gap. Simpanan ini tiada komitmen dan tiada penalti. Jika baki dalam akaun bank anda tidak mencukupi, tiada tolakan duit akan dibuat pada bulan tersebut. Tetapi apabila anda menyimpan secara konsisten, emas akan terkumpul tanpa anda sedar. Teknik ini sesuai untuk sesiapa yang mahu mengelakkan simpanan dalam bentuk tunai yang mudah bocor tetapi masih ingin capai matlamat menunaikan haji secara tenang dan disiplin. Dan anda tidak perlu tunggu untuk mampu kumpul RM15,000 sekaligus. Mulakan sekarang dengan apa yang anda ada dan biarkan masa gandakan usaha anda. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.